tidak terkira, berikanlah kami ruang keampunan untuk kembali ke jalan-Mu. Berikanlah kami ruang keampunan untuk kembali ke jalan-Mu. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا. ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من الخطايا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan program kita pada pagi ini dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. Yang berusaha Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani, pengarah bahagian Hal Ehwal Islam, Barisan Timbalan Pengarah bahagian Hal Ehwal Islam. Seterusnya, penceramah yang dikasihi pada pagi ini iaitu Ustaz Muhammad Uzair Izham yang merupakan penolong pengarah unit akademik di Darul Quran Jakim. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton secara live di Facebook Masjid UiTM Shah Alam. Pertama dan selamanya, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan lagi pengajian bersiri kita, anjuran bahagian Hal Ehwal Islam, yang mana pada tahun ini kita membincangkan berkenaan dengan kitab 40 hadis Imam Nawawi. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja mengikuti program catatan duha ini dan berhajat untuk mendapatkan PDF kitab ini, boleh scan QR code yang terdapat pada poster program, insyaAllah. Jadi bagi siri yang lepas, kita telah pun selesai membahaskan sehingga hadis yang ke-11 dan insyaAllah hari ini kita akan teruskan kepada hadis yang ke-12. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Terima kasih saudari Ustazah Nur Izzah yang berusaha pengarah bahagian Hal Ehwal Islam, barisan kepimpinan, terusnya tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini untuk siri yang seterusnya. Ini kita nak membahaskan bermula daripada hadis yang ke-12 sebagaimana yang terdapat pada skrin. Jadi hadis ini perbincangan umumnya adalah berkaitan meninggalkan perkara yang sia-sia atau tidak mempunyai kepentingan. Kalau sebelum ni, hadis yang ke-11 kita akhiri pada pertemuan yang lalu tentang meninggalkan perkara yang meragukan. Jadi bila kita kata perkara yang meragukan ini, bermakna ia ada percampuran di antara halal dan haram, di antara boleh ataupun tak boleh. Jadi dari sudut kesempurnaan mana Islam itu adalah apabila kita cuba untuk menghindari daripada sesuatu yang boleh menjebakkan kita kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis-hadis sebelum itu menyebutkan tentang berkaitan dengan kita perlu menjauhi sesuatu yang berbentuk syubhat. Jadi pada pagi ini kita bermula dengan meninggalkan pula perkara yang sia-sia. Jadi perkara yang sia-sia ini, sia-sia menurut siapa? Jadi apakah perkara yang dikira sebagai sia-sia itu? Dan kita akan tengok pada perbahasan hadis ini, insya-Allah. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi makna ataupun mempunyai kepentingan kepadanya, sama ada urusan dunianya ataupun urusan akhirat. Hadis ini adalah hadis hasan, riwayat Tirmizi, dan selain beliau telah meriwayatkannya. Jadi bermakna hadis ini adalah hadis yang boleh dijadikan sebagai hujjah. Baik. Jadi hadis ini juga merupakan, boleh kita katakan, penerangan kepada beberapa ayat Al-Quran yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang
kesempurnaan iman seseorang itu. Contoh bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sifat orang mukmin di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi antara sifat orang mukmin itu adalah mereka menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang melalaikan, perkara yang melarakan. Dalam surah Al-Furqan, di akhir surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan salah satu daripada sifat hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala kasihi ataupun disebut sebagai ibadur rahman itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat 72, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi apabila mereka melalui ataupun mereka berada ataupun mereka dijemput ataupun mereka maknanya singgah kan, tetapi di tempat yang mereka hadiri itu ada perkara-perkara yang melalaikan, yang tak sepatutnya untuk mereka hadir, maka mereka marru kirama, maka mereka berlalu dalam keadaan mulia. Jadi ayat-ayat ini dan juga hadis-hadis ini mempunyai satu bentuk nasihat yang sama, iaitulah meninggalkan perkara yang tidak membawa apa-apa kepentingan. Bahkan para ulama menyebutkan makna yakni itu adalah adanya kaitan akan perhatian seseorang. Ia juga daripada perkataan maknanya adalah al-inayah. Al-inayah ni maknanya sangat menitik beratkan sesuatu. Jadi dia sangat menitik beratkan tentang sesuatu perkara dan menuntutnya. Ini maknanya kehidupannya itu dihabiskan, diberikan makna segala perhatian dia, segala maknanya keringat dia kepada sesuatu yang tidak membawa kepentingan baginya untuk urusan dunia dan akhirat. Jadi hadis ini tidaklah maknanya janganlah maknanya disalah ertikan bahawa Islam ini menolak ataupun menafikan keinginan Muslim itu untuk maknanya berhibur. Mungkin sebab orang kata, kenapa berhibur maknanya sia-sia saja. Contohlah, saya bagi contoh, bila kita sekarang ni dah habis final World Cup kan, dah habis musim World Cup dah. Jadi mungkin ada orang yang agak strict, kata kenapa nak tengok bola kan, maknanya terpaksa bangun awal pagi, korbankan masa dan sebagainya. Salah satu sudut yang lain, kalau kita nak pun tengok bola, sebab bola ni bukan pada waktu ni saja kan, mungkin ramai peminat-peminat bola kan, tengok maknanya ada lagi lah siri-siri yang lain ataupun cup yang lain, piala-piala yang lain. Tapi nak sebutkan, apabila kita menjadikan sepenuh perhatian kita itu semuanya berkaitan dengan bola, ini dari sudut mana sembang kita sembang bola, mandi kita mana teringat bola, idola kita mengidolakan maknanya pemain bola. Kalau kita mengidolakan dari sudut skill permainan, dari sudut kesungguhan, itu tak masalah. Jadi mengidolakan hingga kita protect orang itu, kita tak boleh dengar orang cakap benda buruk tentang dia, orang maki dia, kita rasa macam kita kena ke depan untuk mempertahankannya. Jadi ini sesuatu yang pada saya ada sesuatu yang melebihi kepada batas hiburan. Kalau kita kata kita nak tengok sekadar maknanya nak ambil tahu dari sudut isu-isu semasa kan, berkaitan dengan perlawanan sukan dan semangat kesukanan, jadi itu tak jadi masalah. Jadi nak sebutkan melayakni ni adalah sesuatu yang mana dia telah memberikan sepenuhnya kehidupannya perhatian yang besar kepadanya. Jadi sepatutnya untuk mencapai kesempurnaan. Tidaklah bermakna orang yang terleka kepada hiburan itu telah pun maknanya jatuh kepada kekufuran dan sebagainya. Tetapi dalam hadis ini membicarakan tentang
keadaan Islam yang terbaik, husni Islam. Jadi kita sudah pasti dalam kita melaksanakan sesuatu amalan ibadah, kita nak mencapai kepada darjat yang paling tinggi yang kita sebutkan dalam hadis yang kedua dulu, iaitulah berkaitan dengan martabat ihsan. Jadi nak mencapai martabat ihsan ini, segala perhatian bagaimana ihsan yang kita sebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kita beribadah seakan-akan, maknanya kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Jadi kalau kita tidak memberikan mana perhatian kehidupan ini pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nak hadirnya ihsan itu di dalam ibadah? Dia akan hadir dalam ibadah kita apa yang kita beri perhatian yang banyak. Kalau kita beri perhatian kepada hiburan, kalau kita beri perhatian kepada permasalahan, kepada isu semasa dan sebagainya lebih banyak daripada perhatian kita mana kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah perkara yang akan datang ketika mana ibadah kita sedang dilaksanakan. Kita ambil contoh solat lah. Kita terfikir berkaitan dengan apa yang kita sering fikirkan. Jadi sebab itu hadis ini bicara tentang mencari kesempurnaan sebagai seorang Muslim. Jadi kita bukan sekadar berpada kita melaksanakan solat, kita dah zakat, cukup, tetapi kita nak menjadi yang terbaik dari kalangan Muslim. Seorang Muslim min husnil islamul mar'i tarukuhu, makna dia meninggalkan sesuatu yang telah direct attention dia itu lebih daripada yang sepatutnya. Tarukuhu ma la ya'ni. Baik. Jadi hadis ini kalau kita tengok dari sudut perbahasan para ulama hadis, dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan tentang apakah perkara yang la ya'ni, yang tak ada kepentingan baginya, antaranya adalah dari sudut ucapannya, lisannya, ataupun dari sudut perbuatannya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang sempurna, maknanya keislamannya ialah sesiapa yang orang-orang Islam yang lain. Maknanya dari sudut kita sebagai Muslim, mestilah orang Islam yang lain rasa selamat dengan kita dari sudut apa? Dari sudut lidah kita dan tangan kita. Maknanya orang rasa selamat duduk dengan kita ni dari sudut apa? Kita tahu kalau duduk dengan dia ni, dia takkan cakap benda-benda yang merapu. Bila dia duduk dengan kita ni, dia tak, orang itu tidak akan cakap tentang perkara-perkara yang lucah, perkara-perkara yang maknanya mengumpat orang lain, yang menyebabkan majlis itu yang sepatutnya mungkin pengumpulan kita, tak kira mungkin kita keluar makan tengah hari kan. Jadi kita bersama-sama untuk berukhuwah itu mudah-mudahan maknanya mendapat pahala. Tetapi apabila dicampurinya tadi, orang yang maknanya sebutkan harta tentang orang lain, apatah lagi kalau orang tu sebut tentang orang yang ada dengan dia, ataupun menyebutkan seseorang yang tak ada dengan orang tersebut, maknanya orang tu tahu kemudian. Jadi dia rasa macam dia selalu maknanya dikritik atau dicaci maki, maka benda itu adalah sesuatu yang tak sepatutnya berlaku bagi seorang Muslim yang ada karakter begitu, iaitu lidahnya tidak menyebabkan orang yang berada di sekelilingnya rasa selamat. Sama ada cakap yang tak elok, fitnah, apa jugalah yang berkaitan dengan lisan seseorang itu, yang sepatutnya seorang itu tinggalkan perkara tersebut yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Kemudian yang kedua kan, perbuatan. Di perbuatan juga boleh jadi seorang itu melaksanakan sesuatu yang menyebabkan tidak ada manfaat bagi urusan dunia dan akhiratnya. Jadi apa contoh perbuatan? Sama ada perbuatan itu kepada orang lain ataupun perbuatan pada diri sendiri. Contoh kalau kita kata sebab banyak terkait dengan hiburan kan. Hari ini orang suka adanya gadget, selain daripada media sosial, adanya maknanya game dan sebagainya.
Jadi kalau macam tadilah, macam saya sebutkan tadi, bila game itu, bila hiburan itu mengambil perhatian kita lebih banyak ataupun lebih pada yang sepatutnya, bahkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika sampai ia melalaikan kita daripada tanggungjawab, kan, maka itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Bagaimana yang melalaikan, mengabaikan tanggungjawab? Contoh, mengabaikan tanggungjawab keluarga. Kan, kalau seorang bapa, maknanya main game yang banyak hingga kan tidur lambat, tak pergi kerja, pergi lambat, lepas tu bos marah dan sebagainya, sebabnya adalah main game. Ataupun disebabkan main game tu sebabkan anak tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Mengabaikan tanggungjawab hingga mengabaikan tanggungjawab dengan Allah. Yang ni hiburan sampai mana lupa solat. Kan? Lupa solat. Jadi itulah perkara-perkara yang disebutkan berkaitan dengan Muslim itu selamat daripada dirinya dan orang lain selamat daripada lisan dan juga perbuatannya, dengan maksud bila adanya orang itu, orang lain tak rasa macam gini. Contohlah, kalau orang itu dikenali sebagai dia suka ambil barang orang lain tanpa izin, ambil makanan orang lain dalam pantry, dia tak kisah, dia anggap maknanya semua makanan pantry itu semuanya halal. Bukan halal lah, maksudnya dia boleh ambil, kecuali memang ada orang kata apa, pengumpulan duit, maknanya untuk beli makanan, semua orang boleh makan, tak masalah lah, kan. Tapi nak katakan mungkin ada barang orang lain, dia takut maknanya nak tinggal phone atas meja di pejabat ni, padahal pejabat itu sama-sama je, tapi takut sebab ada banyak orang si fulan. Jadi tak boleh, sepatutnya ada keadaan tersebut. Jadi seorang Muslim itu dia mesti dia menjaga dirinya, menjaga akhlaknya, supaya orang lain rasa selamat daripadanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia meninggalkan sesuatu yang tak perlu baginya ataupun sesuatu yang drag perhatiannya tadi, dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan. Baik. Kemudian kalau kita tengok seorang yang mampu untuk meninggalkan perkara yang tidak mempunyai kepentingan bagi dirinya ini, disebut juga dengan maknanya mempunyai sifat ihsan, akan lahir rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa dia ingin meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tak ada kepentingan? Kerana dia rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya itu adalah sesuatu yang paling berharga. Jadi kalau dalam bahasa Melayu disebut masa itu emas, saya kurang bersetuju, sebab emas ni sesuatu yang boleh dibeli, walaupun kadang-kadang masa itu boleh dibeli dengan RM1, dengan adanya RM1 maknanya kalau orang pergi taman tema ke, dia boleh bypass, tapi sebenarnya lebih dalam itu adalah masa itu adalah kehidupan kita sendiri. Jadi kalau kita menghabiskan masa itu dengan perkara yang sia-sia, maknanya kita telah menghabiskan kehidupan kita tu dengan sesuatu yang sia-sia. Sedangkan kehidupan kita ini adalah aset yang paling besar untuk kita mencari kebahagiaan di hari akhirat. Masa yang ada ini adalah waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, aset yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Kita ada masa lagi, kita masih ada masa lagi, ada modal lagi untuk kita untuk beramal soleh, untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam Sahih Ibn Hibban daripada Abi Zar, Nabi SAW menyebutkan tentang meninggalkan perkara yang sia-sia. Disebutkan orang-orang yang berakal belum hilang akalnya, dia hendaklah memiliki beberapa waktu. Waktu yang pertama adalah untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu untuk bermuhasabah diri, dan juga waktu untuk berfikir tentang ciptaan Allah, dan waktu untuk memenuhi keperluan dirinya seperti untuk makan dan minum. So ada 4. Jadi disebutkan orang yang berakal ini, maknanya dia membahagikan waktunya kepada 4 perkara. Pertama, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah waktu untuk dia memuhasabah dirinya.
Ini ada tak kekurangan, ada tak maknanya perkara yang perlu diperbaiki. Waktu untuk berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada waktu yang dia menambahkan munajat ni lebih kepada doa, zikir, bacaan. Jadi waktu berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah dengan cara melihat alam ini, berfikir tentang kejadian, kan. Hatta mungkin boleh jadi kalau orang yang suka travel, kan. Jadi travel dia itu pun ini disebutkan selepas ni, iaitu orang yang berakal dia tidak bermusafir melainkan 3 perkara. Iaitu yang pertama, bermusafirnya itu adalah untuk bekalan akhirat. Musafir untuk menuntut ilmu, kan. Musafir makna untuk bekerja cari nafkah, dapat pahala, kan. Memperbaiki kehidupan dunia ataupun berseronok dengan perkara yang bukan haram. Maknanya bermusafir tak ada masalah, kita nak pergi travel dan sebagainya, kan. Antara maknanya kebaikan travel itu adalah kita melihat alam ini. Bukan sekadar alam itu dari sudut cantiknya, salji, indahnya, tulip, kan. Tetapi dari sudut manusia itu sendiri, kan. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pelbagai ragam, kan. Yang pelbagai maknanya sifat, kan, dan budaya yang kita boleh berkenalan. Jadi waktu-waktu yang dihabiskan begini adalah waktu-waktu yang tidak termasuk dalam perkara yang sia-sia tadi, kan. Baik. Jadi dalam banyaklah yang disebutkan berkaitan dengan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan kelebihan orang yang menjaga maknanya husnul Islam itu, kecantikan agamanya, sebagaimana hadis riwayat Muslim disebutkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi 'ashrin amsalha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla." Ini disebutkan apabila seorang kamu memperelokkan keislamannya, ini dia memperbaiki dirinya, dia menggunakan waktunya yang baik, dan setiap perkara yang dia lakukan walaupun ia bersifat hiburan tetapi tidak menyebabkan dia terlalai ataupun terjerumus kepada perkara yang haram, maka setiap kebaikan yang dilakukan pada waktu itu ditulis maknanya 10 kali ganda. Yang setiap kebaikan memang mesti digandakan 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat satu kebaikan pasti akan ditulis 10. Tapi yang membezakan kebaikan itu dari sudut tahap maknanya ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Nabi SAW menyebutkan digandakan lagi sehingga 700 kali ganda. Mana sehingga 700 kali ganda. Mungkin bila seorang buat kebaikan, bagaimanapun maknanya keadaan hatinya, niatnya dan sebagainya, maknanya dia boleh mendapat 10 kebaikan. Satu kebaikan maknanya ganda 10. Tapi kalau dia mencantikkan jadi waktunya, kita sebutkan solatnya tak tergesa-gesa dan sebagainya, maka gandaan itu boleh sampai kepada 700 kali ganda. Jadi itu contoh-contoh mereka yang mendapat kebaikan dengan memperindahkan amalan ataupun cara berkehidupannya. Dalam hadis yang lain, apabila seorang hamba memeluk Islam lalu keislamannya elok, Allah Subhanahu Wa Taala menulis untuknya setiap kebaikan itu dilakukan sebelum Islam, setiap kejahatan yang telah dilakukan sebelum Islam pula dihapuskan. Jadi ini ada beberapa perbahasan lah. Cuma ada ulama berpandangan, kalau orang itu dia belum Islam, bila dia masuk Islam, apa sahaja kebaikan yang dia lakukan sebelum Islam itu diberikan pahala. Mana pahala kita kata, orang kata apa, backdated, kan. Backdated maknanya pahala. Dan dari sudut amal keburukannya sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada beberapa perbahasan lah. Cuma sebab antaranya yang menyokong pandangan ini adalah daripada ayat Al-Quran
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Furqan juga berkaitan dengan ibadur Rahman, berkaitan dengan mereka yang syirik pada Allah, membunuh, dosa membunuh, kemudian berzina dan sebagainya, jadi dosa-dosa yang besar. Dan ini perkara-perkara yang besar, dan ayat ini adalah berkaitan dengan apa yang biasanya berlegar dalam kalangan orang musyrikin Arab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudiannya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala gantikan perbuatan buruk mereka dengan hasanat, itulah di situlah ada mahal, maknanya tempat perbincangan para ulama dari sudut apa? Dari sudut adakah maknanya seorang itu mendapat kelebihan pahala kalau dia belum Islam, itu dia membuat kebaikan mana sesudah keislamannya. Jadi mungkin itu berkaitan dengan hadis yang ke-12, ini untuk menjadikan seorang Muslim itu sempurna kedudukan, ketinggian darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai darjat ataupun maqam ihsan yang kita sebutkan sebelum ini. Dia perlu usahakan untuk meninggalkan, meminimalkan tarkuhu ma la ya'ni. Kita tahu maknanya dengan nafsu, keinginan dan sebagainya, itu kadang-kadang menyebabkan kita terjebak. Tapi kita usaha maknanya meminimalkan. Kita tak drag masa kita yang banyak. Kita tak jadikan buah fikir kita itu memikirkan perkara itu sahaja. Bahkan kalau kita fikirkan untuk perkara dunia sekalipun, contoh pekerjaan, bagaimana nak kembangkan, bagaimana dan sebagainya, kan. Jadi itu pun maknanya ada kebaikannya bagi kita. Bahkan itu lebih baik daripada terjerumus kepada perkara yang sia-sia, yang tak memberi manfaat dunia dan apatah lagi tak memberi manfaat akhirat. Baik. Jadi itu hadis yang ke-12. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-13, iaitulah hadis berkaitan dengan sukakan kebaikan bagi Muslim yang lain adalah daripada kesempurnaan iman. An Abi Hamzah Anas bin Malik qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Anas bin Malik, disebutkan Abu Hamzah Anas bin Malik, Anas bin Malik yang ini seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur, yang banyak meriwayatkan hadis, seperti mana juga Abu Hurairah, walaupun Abu Hurairah lebih banyak maknanya dari sudut hadisnya. Jadi Anas bin Malik ni antara sahabat yang terakhir wafat setelah maknanya kewafatan Nabi SAW ataupun daripada kalangan sahabat. Kalau kita tengok wafatnya itu pada tahun 93 Hijrah. Kalau 93 Hijrah ni bermakna dah hampir satu kurun kan, 100 tahun daripada hijrah Nabi SAW. So ramai dah maknanya sahabat yang telah pun wafat. Jadi Anas bin Malik ni antara orang yang wafat lambat kerana hasil doa Nabi SAW, dipanjangkan umur beliau dan juga beliau mempunyai ramai anak. Jadi Anas bin Malik ni seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi beliau menyebutkan, dan beliau sewaktu keberadaan Nabi SAW, beliau asalnya adalah khadim. Jadi kita sebutkan khadim ini adalah orang yang berkhidmat. Orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW, maknanya tolong waktu dia bersama Rasul tu, beliau adalah seorang kanak-kanak. Dan ini beliau tolong beli barang, Nabi suruh minta tolong beli barang dan sebagainya. Adalah beberapa kisah yang unik yang menunjukkan bahawa baginda ini dididik oleh Rasulullah SAW sejak daripada kecil. Baik, dia Anas bin Malik ini menyebutkan, beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak beriman salah seorang daripada kamu dengan iman yang sempurna sehingga dia cinta ataupun suka bagi saudaranya yang Muslim seperti mana dia cinta, suka bagi dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain,
ada juga menyebutkan hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi. Kalau ini disebutkan yuhibba li akhihi. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz Muslim disebutkan hatta yuhibba li jarihi, iaitu hingga dia menyukai sesuatu kepada jirannya dan juga saudaranya seperti mana dia suka pada dirinya. Dan ini satu benda yang penting, sebab kadang-kadang mungkin orang melihat kepada sesuatu yang jauh. Contoh, macam mana kita kena ada rasa kasih ataupun kita rasa simpati kepada sahabat ataupun saudara-saudara kita di Gaza dan sebagainya, sebab kita nak amalkan hadis ni, yuhibba li akhihi, sebagaimana kita sukakan makna keamanan ada pada negara kita nak juga makna keamanan kepada negara Palestin sana. Tetapi kadang-kadang kita terlupa yang dekat dengan kita li jarihi. Dalam keadaan itu kita melakukan perkara yang menyakiti jiran kita, buang sampah berbau busuk, tak tertutup, menyebabkan haiwan makan sampah tersebut, terburai sampah, menyakiti jiran. Kalau kita bela kucing, maknanya kucing kita pergi buang najisnya di jiran. Jadi kadang-kadang kita melihat kepada menjaga ukhuwah yang jauh, which is maknanya memang diperlukan kepada kita merasai ukhuwah se-Islamiah, ukhuwah sebagai seorang mukmin itu. Tetapi perkara yang penting untuk kita sedari juga adalah menjaga ukhuwah dengan orang yang dekat dengan kita. Sebab kadang-kadang bila dekat ni, dia bermuamalah dengan kita secara harian, dia berbeza dengan orang yang bermuamalah dengan kita secara kadang-kadang ataupun sekali sekala. Jadi lafaz hadis yang menyebutkan hatta yuhibba apa yang dia suka, maknanya di rumahnya dia suka juga kalau jirannya dapat. Jadi biasanya berlaku apa? Kalau diorang buat satu benda, kita pun nak compare, nak compete kan. Aku kena buat lagi cantik sama. Dia ada persaingan dan yang tak membawa manfaat. Baik. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad menyebutkan la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Seorang hamba itu tidak akan mencapai iman yang sebenar sehingga dia menyukai untuk manusia perkara yang baik yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Jadi mana kita suka perkara yang baik, maka kita pun suka orang lain pun mendapat perkara yang baik yang sama. Jadi nanti kita bahaskan lebih lanjut, tapi antaranya termasuklah kalau kita dalam bab bersedekah, jadi kita nak memberi kepada orang lain untuk pakaian kan. Pakaian, bila kita katakan pakaian terpakai, maknanya yang boleh dipakai lah kan? Bukan maknanya pakaian dah koyak, pakaian yang tak sesuai lagi dipakai, maknanya diberikan pada orang lain. Kita pun tak suka itu kan. Tapi pakaian terpakai ni tak ada masalah kan. Ada orang yang minat banda dan sebagainya kan. Itu dalam konteks maknanya sedekah. Baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan, bila disebutkan di sini la yu'minu ahadukum, apa makna la yu'minu di sini? Adakah makna tidak beriman? Sebab kalau kita tengok di sini, tidak beriman salah seorang kamu. Contoh kalau seorang itu dia mementingkan diri, adakah itu menunjukkan bahawa dia tidak beriman? Tidak. Jadi hadis ini masih lagi berbicara tentang kesempurnaan iman. Kalau sebelum-sebelum ni meninggalkan perkara yang diragukan, kemudian meninggalkan perkara yang sia-sia, jadi itu adalah tentang kesempurnaan iman. Sama juga dalam topik ini, iaitu tentang kesempurnaan iman. La yu'minu di sini boleh juga mana kita terjemahkan kepada tidak sempurna iman salah seorang kamu. Jadi kita tengok bagaimana indahnya hadis-hadis Nabi SAW. Kalau yang dua hadis sebelum ini, hadis yang ke-11 dan 12, ia terkait tentang diri kita sendiri kan. Maknanya kita usaha untuk meninggalkan perkara yang meragukan dan sia-sia. Kalau dalam hadis ini, dia terkait maknanya dari sudut bagaimana muamalah kita dengan orang lain. Rasa kecintaan, kasih kita kepada orang lain.
Ini di akhirnya ma yuhibbu nafsi. Baik. Dan di sini ada juga maknanya perbahasan berkaitan dengan iman dan juga Islam. Sebab dalam hadis ini, hadis yang ke-12 ini disebutkan min husni islamil mar'i. Nabi tak sebut min husni imanil mar'i. Ini disebutkan la yu'minu ahadukum. Jadi kalau kita tengok dalam perbahasan hadis yang kedua, kita dah jelas berkaitan dengan iman dan Islam itu dia ada perbezaan definisinya, kan, hadis Jibril sebelum ini. Namun dari sudut penggunaan iman dan Islam secara secara lebih luas dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, bila disebutkan Islam maka dia terkait dengan iman. Bila disebutkan iman maka dia terkait juga dengan Islam. Ya. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya pada satu tempat yang sama, maka dia mempunyai makna yang berbeza. Contoh kalau dalam Quran kan ada ayat-ayat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi disebutkan Islam dan mukmin di satu tempat ataupun yang berdekatan dalam konteks ayat yang sama, kumpulan ayat yang sama, maka dia akan membawa makna yang berbeza. Tetapi kalau hanya disebutkan Islam, hanya disebutkan iman, maka Islam itu termasuk dengan iman dan iman itu termasuk dalam Islam. Dia kaedah yang disebut ataupun digunakan pakai oleh ulama ialah idza ishtaraqa ijtama'a, idza ijtama'a ishtaraqa. Apa maksud kaedah tu yang saya sebutkan tadi lah. Maknanya bila dia bersatu pada satu konteks perbahasan ayat dan sebagainya, maka dia dikira berlainan maknanya, fungsinya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini dia bersatu dalam konteks. Jadi maknanya terpisah. Tapi kalau dia tak bersatu dalam konteks ataupun dalam ayat, maknanya bergabung dalam satu perkataan, muslim ataupun mukmin. Okey. Baik, jadi disebutkan antara sebab-sebab yang disebutkan masuk syurga dalam riwayat Imam Ahmad. Beliau menyebutkan Rasulullah SAW telah bertanya kepada aku, iaitu seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Yazid bin Asad al-Qasri, adakah kamu sukakan syurga? Maka aku menjawab, ya, sudah tentu. Balas baginda, oleh itu sukailah untuk saudaramu apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Maknanya kalau kita sukakan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti ada rasa suka untuk sahabat kita, kawan kita untuk masuk ke dalam syurga. Jadi kita tengok hadis ni mungkin berkaitan dengan kita tak rasa benci pada orang lain. Maknanya kita rasa suka kasih pada orang lain. Tetapi kalau kita tengok dengan makna yang luas ini, iaitu Nabi kata kalau kita syurga, kita suka syurga, kita juga suka syurga itu kepada. Jadi kalau kita suka sahabat kita masuk syurga, apa yang kita kena buat? Jadi kita bukan duduk saja, mana kita kena ajak orang kita mana buat kebaikan, kita kena maknanya melarang tadi tentang perkara yang sia-sia, dan sama-sama saling tegur menegur kan, pada melakukan perkara yang sia-sia. Sebab apa? Sebab kita nak sama-sama nak ukhuwah yang kita bina itu, dan berkekalan bukan hanya di dunia, tapi ia berterusan hingga maknanya masuk ke syurga. Maka itu antara satu. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga dibincangkan tentang sunnah untuk meluahkan rasa kasih kepada orang lain. Yang sesama jantina lah. Yang lain jantina ni kalau ada hubungan maknanya perkahwinan pun maknanya dibolehkan, dihalalkan. Tapi sunnahnya adalah dari sudut Nabi SAW menyebutkan wa inni uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala sunaini wa la tawallayanna ma la yatim. Jadi Nabi panggil kepada Abi Dzar, inni araka dha'ifan. Jadi ini cerita berkaitan Abi Dzar nak dilantik sebagai salah seorang pemimpin. Nabi kata kamu ni dhaif. Dhaif ni bukan lemah ataupun pemikirannya dhaif, tapi dari sudut pengurusan, pentadbiran kamu ni agak lemah. Jadi aku sukakan kepada kamu apa yang aku suka pada diriku. Iaitulah janganlah kamu menjadi ketua ke atas dua orang dan janganlah kamu menguruskan harta anak yatim. Maknanya Abu Dzar tak boleh menjadi pemimpin kepada orang lain dan dia juga tak boleh
menjadi ketua dalam bahagian maknanya jaga harta awam. Ini penting juga. Kadang-kadang kalau orang tu maknanya mungkin dia sedar maknanya tidak ada kemampuan untuk memimpin, jadi tak sepatutnya maknanya dia memimpin lah ataupun mencalonkan dirinya untuk dipimpin, untuk memimpin. Tapi nak sebutkan mautun syahid, maknanya perkara yang kita nak ambil daripada hadis ini bukan soal itu, adalah soal bagaimana Nabi SAW menyebutkan inni uhibbulak, aku ini sukakan kepada kamu apa yang aku suka. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain banyak disebutkan bahawa mereka menyebutkan uhibbuka, aku mencintai, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku mencintaimu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang Melayu ni kita agak janggal lah untuk menyebutkan perkara tu. Jadi tak kita kata tak masalah pun kalau kita tak sebutkan benda tu, sebab kalau kita belajar tentang language of love kan, bahasa cinta itu tak semestinya dengan perkataan. Bahkan orang lelaki ni lebih banyak bahasa cintanya itu dengan perbuatan, dengan mana contoh kita belanja kawan kita kan. Jadi kita tolong waktu dia susah. Jadi itu adalah bahasa cinta, kasih sayang kita kepada kawan kita. Itu pun tak ada masalah lah. Tapi kalau kita mampu, orang Arab ni biasa uhibbuka fillah, ini dia sebutkan begitu. Okay. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menyebutkan Nabi SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan bagi orang-orang mukmin dalam kasih sayang. Sebutkan bahawa orang mukmin ini perlu berkasih sayang, lemah lembut dan kasihan belas mereka seperti mana satu jasad. Apabila salah satu anggotanya jatuh sakit, contohnya gigi sakit, semua anggota yang lain juga akan sama-sama demam dan berjaga malam. Gigi sakit, semua anggota tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Sama juga maknanya sakit yang lain. Jadi itu maknanya nak sebutkan selepas keimanan, yang nak menjaga seorang itu dari sudut keimanannya itu adalah ukhuwah. Jadi iman ini kita mungkin boleh jaga iman dari sudut kita kata tarbiyah zatiah, maknanya kita baca Quran, kita zikir, kita buat amal kita sendiri. Tetapi untuk maknanya mengekalkan istiqamah kepada kebaikan dan dalam keimanan itu, kita memerlukan suasana. Sebab suasana ini dia juga akan memberi kesan kepada kita. Sebab kalau contoh kita pergi kerja kan, kalau kita seorang duduk kat rumah, malam-malam kita munajat pada Allah, tak apalah. Tapi kita pergi kat rumah, kita akan dengar orang ni cakap, orang tu suasana begini kan. Jadi kita memerlukan suasana masyarakat yang baik kan. Jadi sebab itulah maknanya kita kena cari masyarakat yang kumpulan masyarakat yang baik, ataupun kita yang menjadi contoh kepada masyarakat dengan menjadi sebagai individu yang baik kan. Jadi kita bukan lari daripada masalah, kata kita cari masyarakat yang baik, orang yang tak baik kita tinggalkan, tak. Jadi kita menjadi individu yang baik untuk influence orang lain ke arah kebaikan. Kenapa? Kerana bila orang tu buat kesilapan, kesalahan, kita juga terasa macam kenapalah aku tak tegur dia, kenapalah aku tak nasihat dia. Baik. Jadi dalam hadis ini juga dibincangkan, maknanya menyukai sesuatu yang disukai, menyukai sesuatu akan dirinya, mana disukakan perkara tersebut kepada sahabatnya. Ada dibincangkan tentang satu hukum yang disebutkan sebagai ribtah. Dia sesuatu yang mungkin secara zahirnya seakan nampak seperti mana hasad. Hasad ni merujuk kepada seorang itu dengki kepada orang lain kan, dan dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Contoh orang kaya kan, dia dengki dengan orang kaya ni, dia harap aku nak jadi kaya, orang tu mesti jadi miskin. Itu dipanggil hasad. Tapi kalau satu perbahasan yang dinamakan ribtah, ribtah ni adalah dia menginginkan nikmat yang sama seperti orang lain, tapi dalam masa yang sama dia nakkan nikmat itu berkekalan ataupun ada pada orang tersebut.
Jadi dia tak akan datang melainkan dia nak nikmat itu dengan tujuan yang baik. Contoh kalau dia dengki orang tu kaya, kalau dia dengki maknanya dia akan usaha dengan cara yang buruk, dengan memburukkan, menjatuhkan orang itu, dan ketika mana dia mendapatnya itu pun dia akan menggunakan apa yang dia ada tu pada jalan yang buruk. Tapi kalau dia menginginkan nikmat yang sama, tengok orang tu kaya, dia pun nak jadi kaya, tapi dia bukan nak orang tu hilang kekayaan tu, maka dia pun nak usaha seperti mana, macam mana orang tu dapat. Jadi dia usaha tu dia mesti dengan cara yang baik, dan dia menggunakan pula adalah dengan cara yang baik. Rupanya orang tu rajin bersedekah contoh. Sebab itulah hadis Nabi SAW menyebutkan la hasada illa fisnatain, tidaklah ada hasad, maknanya berdengki, kecuali dalam dua nikmat. Jadi kecuali itu menunjukkan kepada sifat, jadi disebut dalam istilah kita ribtah, bukan ribah. Ribah ni pula kan, ribtah. Dia ribtah ni maknanya dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, dalam masa yang sama dia tak ingin nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Dia beza dengan hasad. Hasad ni dia nak nikmat yang ada pada orang lain, aku nak lebih pada dia, kalau boleh dia miskin lagi bagus, kan? Dia tak ada ilmu, tak ada harta ataupun tak ada pengaruh lagi bagus, kan? Itu hasad. Baik, so Nabi kata tidak ada hasad. Ini kita sebutkan ghibtah tadi, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan, seorang lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia membelanjakan pada waktu malam dan siang. Maknanya dia membelanjakan ini sama ada dia membelanjakan dalam bentuk infak ataupun dia membelanjakan dalam bentuk keperluan dirinya, kan? Ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahul Quran, dan seorang yang Allah berikan kepada dia kemampuan membaca, memahami, menghafal Al-Quran, fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia membacanya pada waktu malam dan waktu siang. Jadi kalau kita tengok orang tu ada harta, tak apa kita rasa teringin nak jadi kaya macam dia, tapi bukanlah semata-mata untuk manfaat diri kita saja, kan? Bukan untuk manfaat aku jadi kaya macam dia, sebab apa, nanti aku boleh buat apa yang aku suka, aku boleh beli apa yang aku nak. Bukan sekadar itu, tapi kita nak jadi seperti sebenarnya yang Allah kurniakan harta untuk apa? Membelanjakannya pada waktu siang dan malam. Maknanya dia boleh mana berinfak lebih banyak kepada orang lain, kan? Kemudian orang yang diberikan Quran, dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa diberikan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuannya itu dia mampu memandu dia kepada ke arah kebaikan, mampu membantu dia ke arah yang benar. Maka orang yang begini, maka kita boleh ada rasa keinginan untuk jadi seperti mananya. Jadi itu termasuk dalam bab perkara bila mana seorang itu diberikan kemampuan, kelebihan yang tertentu, dia suka ada pada diri dia, dia juga nak perkara tersebut ada pada diri orang lain. Dan orang yang menginginkan itu adanya sifat ribtah, iaitu dia menginginkan sesuatu nikmat yang ada pada orang lain, bukanlah dengan maksud untuk nikmat itu hilang daripada diri orang tersebut. Di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkaitan dengan galakan untuk kita bersaing secara sihat, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah, kan? Bersaing secara sihat maknanya kita menginginkan kebaikan pada diri kita dan menginginkan kebaikan yang sama kepada di orang yang berada sekeliling kita. Baik, jadi insyaAllah kita teruskan pada hadis yang terakhir insyaAllah. Kita usaha untuk dapatkan sekurang-kurangnya sekali pertemuan kita 3 hadis insyaAllah. Okay, baik, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-14, hadis yang straightforward, yang singkat. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salat as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, antara yang awal memeluk Islam, seorang sahabat Nabi yang dari sudut fizikalnya itu dia agak kurus kering sikit. Pernah Abdullah bin Mas'ud ni dia nak
panjat naik maknanya kenderaan, tak mesti mana unta ataupun keldai. Jadi biasalah bila kita orang nak naik motor kan, pakai kain ataupun jubah kan, jadi dia mesti tersingkap dia punya betih dia tu kan. Jadi tersingkap betih Abdullah bin Mas'ud ni, tengok betih dia kurus kering, maknanya dia orang yang kurus kering lah kan. Ada sahabat macam tertawa tengok kurus kurus keding kan. Ada sahabat tertawa. Jadi Nabi SAW kata jangan tertawa maknanya pada Abdullah bin Mas'ud kerana betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dia nak sebutkan tentang haibah dan kehebatan Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah imam yang utama bagi mazhab Ahlul Ra'i, dan imam sahabat yang berhijrah mana ke Iraq, yang mengasaskan maknanya fiqh, tafsir dan juga hadis di sana. Seorang sahabat yang hebat. Baik, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang individu muslim melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Maknanya seorang itu dia tak boleh mengambil nyawa ataupun dia telah menyebabkan kematian dengan sengaja kepada seseorang yang lain, dia tak boleh membunuh lah, kecuali 3 perkara. Yang pertama, iaitulah seorang duda ataupun janda yang telah berkahwin yang berzina. Jadi bukan sekadar yang duda dan janda, bahkan maknanya yang masih lagi berkahwin sendiri pun yang disebutkan zina muhsan. Ini muhsan ni makna orang yang masih lagi dalam ikatan perkahwinan, yang berzina. Nanti kita sebutkan apa hukumnya. Yang kedua adalah hukuman bunuh kepada mereka seorang kerana membunuh seorang yang lain. Yang kita sebut sebagai qisas kan. Kemudian seorang yang meninggalkan agamanya, iaitulah murtad, lagi memisahkan dirinya kepada jama'atul muslimin, jadi orang-orang Islam. Okey, baik. So dalam hadis ni dia adalah penerangan kepada ayat Al-Quran yang disebutkan, antaranya juga dalam surah Furqan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa ataupun manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia tak boleh sesuka hati membunuh sesama manusia kecuali atas perkara-perkara yang hak. Jadi apa makna perkara yang hak itu? Inilah maknanya dijelaskan dalam hadis ini, iaitulah orang yang berzina yang telah berkahwin, kemudian orang yang membunuh qisas, dan juga orang yang murtad. Okay. Baik, jadi kita pergi kepada hadis ni. Yang pertama disebutkan orang yang berzina yang telah berkahwin ataupun yang berkahwin lah, masih lagi berkahwin, yang berzina. Kerana dalam satu ayat Quran yang disebutkan oleh para ulama, majoriti mengatakan bahawa ia didasarkan, iaitu berkaitan dengan orang tua lelaki dan perempuan apabila berzina maka rejamlah. Ini katanya ayat ini dinasahkan. Ala kulli hal, ada lagi maknanya hadis-hadis daripada perbuatan Nabi SAW pada zaman Nabi SAW. Seorang maknanya yang datang berjumpa dengan Nabi SAW, Ma'iz dan juga Al-Ghamidiyah, yang datang kepada Nabi untuk nyatakan bahawa mereka telah berzina walaupun mereka telah berkahwin, maka Nabi melaksanakan hukuman rejam. Jadi maknanya orang itu boleh direjam, maknanya sehingga mati, kerana itu adalah sesuatu yang hak atas dasar syarak membenarkan. Boleh maknanya bunuh orang itu dengan cara rejam. Yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah bunuh orang yang membunuh orang lain. Ini kita sebutkan qisas kan. Jadi bagi orang yang membunuh, maka dia telah bunuh, maknanya boleh dibunuh balik. Ini disebut dalam hukum had lah, ataupun dalam hukum hudud, maknanya boleh minta untuk mana dibunuh balik kalau dia membunuh orang lain. Right. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, orang yang murtad. Cuma kita faham dalam istilah yang Nabi SAW gunakan adalah wattariku lidinihi mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya itu memisahkan diri daripada jamaah umat Islam. Yang dimaksudkan jamaah umat Islam ini bukan kumpulan tertentu. Jangan mana pula kita menisbahkan meninggalkan kumpulan A disebabkan kumpulan A ni bawa Islam. Jadi kita rasa kalau tinggalkan kumpulan A ni menunjukkan bahawa dia telah kafir ataupun halal baginya darah, tak boleh lah. Jadi jamaah di sini merujuk kepada semua orang Islam.
jamaah yang ada dalam kalangan umat Islam ni dipanggil jama'atun min jama'atil muslimin. Kumpulan-kumpulan kecil daripada kumpulan muslim yang besar. So keluar daripada kumpulan yang kecil daripada kumpulan yang besar tidak menjatuhkan seorang itu kufur. Dari sudut ijtihad politik ke apa itu isu lain lah. Tapi kita nak membincangkan tentang kekufuran ini sebab dia membawa implikasi boleh ke tak boleh untuk dibunuh. Ini sesuatu yang besar. Jadi yang disebutkan lil jamaah di sini adalah lil jama'atil muslimin secara keseluruhannya. Maknanya dia keluar daripada Islam itu seterus. Dia menjauhkan diri dia ataupun dia telah meninggalkan agama Islam itu. Jadi itulah orang yang mana murtad ini, itu pun maknanya diminta untuk mana bertaubat dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga ni, bila kita sebutkan ketiga-tiga yang dibenarkan untuk mengambil darah atau membunuh itu pun bukanlah dilakukan oleh individu yang tertentu. Kan? Bila orang tu bunuh seorang lain, contoh kita mula mudah kata Islam kata boleh bunuh, kita pergi bunuh dia balik. Tak boleh. Dia kena melalui proses mana hakim yang memberikan keputusan yang selayaknya lah. Ya. Sama juga mana orang tinggal yang atas dua ni mungkin jarang yang berlaku, tapi yang ketiga ni dia risau. Risau kata orang tu murtad, mana kita boleh pergi bunuh dia, tak boleh. Jadi sesuatu hukuman tu mestilah ditentukan oleh hakim. Itu pun kalau kita tengok dalam bab ini diminta untuk bertaubat dulu kan. Kemudian bila mana dia dah bertaubat, maknanya hilanglah terangkatlah hukum bunuh ke atasnya. Baik, dan ada juga perbahasan para ulama menyebutkan tentang perkara-perkara yang lain yang termasuk dalam hukuman yang boleh maknanya dibunuh. Antaranya adalah liwat. Uqtul fa'ilu wal maf'ul. Ibn Abbas menyatakan Nabi SAW bunuhlah pelaku dan yang dilakukan bersamanya. Orang yang buat, orang yang orang kata apa, yang menerima perbuatan tersebut. Jadi ini sesuatu yang kita minta jauh lah daripada generasi kita, walaupun kadang-kadang sesuatu yang merisaukan kita mendengar dari sudut keadaan sosial masyarakat kita hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan juga keturunan kita sebab besar implikasinya. Bahkan ada yang mengatakan perbuatan liwat ni lebih besar daripada zina. Baik, zina sumbang mahram. Kalau tadi zina sumbang mahram, menjimak haiwan ataupun meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang macam saya sebutkan tadi, semuanya itu diputuskan pada hakim. Dan hakim pun bukan memutuskan terus maknanya dia dibunuh, tapi mesti minta istitabah, minta maknanya untuk bertaubat dan sebagainya. Meninggalkan sembahyang ni pun bukanlah kerana malas, tetapi kerana dia menyatakan bahawa contoh solat ni tak wajib kan, ataupun nak puasa kenapa bukan wajib pun. Jadi itu telah membawa ucapan-ucapan kekufuran. Dan banyak lagi lah maknanya perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan membolehkan seseorang itu sebab seorang itu dibunuh. Basically dia adalah pecahan daripada tiga ni. Apa yang kita sebutkan itu pecahan daripada tiga ni lah. Macam kita sebutkan tadi solat kan, benda-benda kerana murtad, ataupun dia menganggap, bila dia menganggap maknanya sesuatu yang wajib itu tak wajib, dia telah mengingkari sesuatu dalam agama ni yang daruri, boleh membawa kepada murtad. Sama macam tadi liwat, maknanya terkait dengan dosa zina. Maknanya yang lain itu datang dengan kias para ulama kepada tiga perkara yang disebutkan ini, juga berdasarkan maknanya dalil-dalil yang lain. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa mungkin situ maknanya perbahasan kita. Kalau kita tengok, mungkin saya nak simpulkan daripada perkara yang disebutkan sebelum ini, meninggalkan perkara yang meragukan kepada meninggalkan perkara yang sia-sia, dan membawa kepada kita meninggalkan perkara yang haram, iaitulah mengambil nyawa ataupun orang lain kecuali dalam perkara yang wallahu ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas ceramah yang disampaikan itu sebentar tadi. Semoga kita semua mendapat kefahaman dan ilmu yang manfaat untuk menjadi bekalan kita di akhirat kelak.
Kita terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program kita pada pagi ini. Semoga kita semua istiqamah menghabiskan pengajian kita sehingga ke penghujungnya. Jadi bagi staf UiTM dijemput untuk mengisi jam latihan dan maklum balas di ruangan komen disediakan. Itu sahaja daripada saya, daripada bahagian Hariwan Islam. Semoga kita akan bertemu lagi pada siri akan datang insya-Allah. Jadi saya akhir dengan bertaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.